Basically inilah korang Xiaomi Pad Mini. Memang kecil gila, 8.8 inci je. Akhirnya tablet yang kecil korang dah boleh main game berat. And sangat selesa, design dia kecil, tak terlalu besar, very portable. Another day, another tablet. Untuk kali ni aku nak tunjuk kat korang Xiaomi Pad Mini. Basically kan tablet kat luar sana kan banyak betul yang saiz dia agak besar. And kalau ada yang jenis tablet jenis kecil pun dia punya spek dia tak berapa power sangat. Tapi akhirnya muncul juga Xiaomi Pad Mini. Aku rasa untuk iPad mini dah ada pesaing dah sebab dia kecil and dia spek dia agak padu untuk korang buat kerja-kerja berat, especially main game. So dia ada Xiaomi HyperOS and dia support Dolby Vision Atmos juga. So korang, aku ada Xiaomi Pad Mini ni, and then dia ada Xiaomi Pad Mini cover, nampak? Ni untuk cover luar dia. Lepas tu ada Xiaomi Focus Pen, so that kalau korang nak catat-catat nota pun no problem. So let's unbox, tengok akan ada apa. So the moment korang buka je kotak macam ni kan, buka kotak, korang akan dapat, okay, number one is the tablet itself. Tengok tu tablet itself, Xiaomi Pad Mini, 8.8 inci screen, so that korang pegang sebelah tangan pun boleh. Dia ada AI, don't worry. Lepas tu dia ada MediaTek Dimensity 9400 Plus. So flagship punya chip, main game memang tak ada hal. And 165Hz refresh rate, 3K resolution. Main game mesti smooth. And dia support Xiaomi punya pen. And dia punya bateri pula 7500 mAh. Agak besar untuk tablet. So bila buka macam ni lah nipis lah. Kecil gila, tengok. Ni tangan aku, tengok. Macam ni dia punya size dia. Sebelah tangan pun dah boleh. So before that, aku nak unboxing, tengok apa lagi yang korang akan dapat dekat dalam kotak. And this is the apa ni, dapat power brick sekali. Don't worry, sebab ada some brand memang tak bagi. So korang akan dapat 67 watt punya power brick sekali dengan wire. Sekejap. At the same time juga korang akan dapat necessary punya kabel juga. So korang akan dapat USB Type C juga kat dalam. So korang beli dah tak payah fikir dah everything. So this is it, Xiaomi Pad Mini yang paling latest. Kecil je, tak boleh main game. Kita buka dulu tengok. Okay, sekejap. Nice. Sekejap, aku nak buang stiker dulu. Basically inilah korang Xiaomi Pad Mini. Memang kecil gila, 8.8 inci je. Akhirnya tablet yang kecil korang dah boleh main game berat. And sangat selesa, design dia kecil, tak terlalu besar, very portable. So inilah dia punya screen dia, nampak? Nice. So kita nak pasang dia punya aksesori pula. Dari segi aksesori pula, korang akan dapat macam ni rupa dia. And dia ada loop tau. So korang nak macam bawa ke mana-mana pun senang je. Nak buat presentation ke, nak jadikan dia sebagai e-book pun no problem. So kita buka dulu. This is it. Macam ni lah rupa dia. Manual. And Yup, macam ni. Nampak tak? Kan cantik. Dia punya material dia macam ada textured vegan leather. Tapi material belakang dia plastik, totally plastik. And ada perkataan Xiaomi dekat sini. Sekejap. Nampak tu? Okay, ada tulis Xiaomi, nampak? So yang paling best dekat sini, dia boleh adjustable tau, nampak tu? Adjustable. So meaning kalau korang nak main tablet pun macam ni pun boleh. So that tak goyang. And kalau korang tak nak pakai pun macam tu je. Dia snap balik. Dia snap. Nampak? Dia snap. And korang boleh jadikan dia sebagai stand juga. Let's say ini lantai kan. So macam tu. Dia boleh jadi stand. Nice, minimalist. Jom kita pasang pula dekat tablet kita. This is the tablet itself. Masuk macam ni. Snap. 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 Awesome. So dia ada lubang charging kat sini. Yang menarik, dia ada dua lubang tau untuk korang charge. Dekat bawah satu, dekat tepi satu. So kalau korang main game macam ni kan, so dia tak kacau kat sini. Korang boleh cucuk kabel kat sini untuk power. Let's say kalau korang macam
main macam ni, tak ganggu korang boleh cucuk kat situ. Which is good. Yang aku rasa tak available untuk lain punya tablet. And yes, sangat best, comfortable. Macam tu je. Main kan. Nice. Next kita nak unbox dia punya Xiaomi Focus Pen pula. Let's go. Okay, untuk Focus Pen pula macam ni. Korang buka, akan ada like a bunch of manual. And akan ada macam pencil tip extra. Let's say kalau korang dah pakai sampai haus kan. So dia ada bagi siap-siap lah kat dalam. Ni untuk penulis dengan pelukis yang sangat tegar. So this is the pen itself. Nampak? Nice. Macam tu rupa dia. And korang akan ada macam a few button kat sini. Aku rasa boleh customizable kot ni. Nampak tu? Button 1, button 2. Nice. And I believe dia snap macam tu je. Dah snap. Snap. Tapi ada stiker ni, aku nak macam nak buang dulu lah. Macam tak estetik. And akhirnya inilah Xiaomi Pad Mini. Dah lengkap, pasang sekali dengan casing dia, sekali dengan dia punya focus pencil. Nampak tu? Focus pencil snap macam ni dia lepas pakai. And dia tak besar sangat, kecil, just nice. And this is the time untuk kita on. Finally on. Okay korang, akhirnya aku dah siap setup. So from time to time aku akan cuba test, cuba lenjan, cuba main game, cuba layan movie, tengok bateri dia tahan ke tak, macam mana, how portability it is. So at the same time, kalau korang ada soalan yang nak tanya, korang tanya je, aku akan cuba jawab. So stay tune untuk full review dengan aku nak lenjan test-test yang lain. Kalau korang ada soalan, kalau korang nak aku buat spesifik review untuk Xiaomi Pad Mini ni, boleh let me know. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, jangan lupa hit the comment button, jangan lupa stay tune. Macam